Kenapa? Bank buat panggilan pengesahan majikan bila anda mohon pinjaman rumah. Jangan panik dulu. Ini bukan sebab bank tak percaya, tapi sebab mereka nak pastikan beberapa perkara penting. Pertama, bank nak sahkan anda masih bekerja di tempat yang sama. Kadang ada kes orang dah tender resignation tapi masih guna payslip lama untuk apply loan. Kalau macam tu, automatik terus gagal. Kedua, bank nak sahkan tempoh kerja dan jawatan anda. Mereka nak pastikan apa yang anda tulis dalam borang permohonan tu betul. Sebab gaji, jawatan dan tempoh kerja semuanya akan beri kesan pada stability profile anda. Hai, saya Melissa. Saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, komen bantu di bawah. Ketiga, bank nak pastikan syarikat anda wujud dan aktif. Ada bank yang akan site visit atau semak SSM terus, terutamanya kalau company kecil atau baru beroperasi. Jadi, jangan risau bila bank call majikan. Itu tanda permohonan anda tengah diproses dengan serius. Pastikan saja info dalam borang tu sama dengan rekod sebenar majikan.